Setiap hari, kita melihat kehidupan orang lain. Lebih cantik, lebih sempurna. Dan tanpa sedar, kita mula membanding. Kenapa aku tak jadi macam diorang je? 1, 2, 3. Baik korang, ambil gambar jom. Weh Alia, jom nak ambil gambar. Tak apa. Kau okey tak ni? Okey lah. Pergilah. Betul ni? Iya, pergilah. Okey. Diorang cantik. Esok, aku kena berubah. Hai, Hai, kau dari mana? dari kelas. Kau tak nak makan ke? Aku diet. Diet bukan tak makan. Diet tu kan Aku tahulah apa aku buat. dah lah Alia. Sikit je lagi. Kalau ni bukan sihat namanya. Apa ni Alia? Aku tak pernah nampak pun benda ni. Kalau tak lulus KKM macam mana? Tapi orang kata kalau makan ubat ni boleh cepat kurus. Tak payahlah makan. Kalau jadi apa-apa macam mana? Tapi yelah. Kat mana ni? Ya Alia, Sekejap. kau okey tak ni? Alia, kau kerja yang palsu sampai kau lupa yang sebenar. Yang kita kejar rupanya hanya bayangan. Yang kita percaya Air ni memang khas untuk korang. rupanya hanya lakonan. Air apa tadi ni? Dah tak sedap. Dan dalam usaha untuk jadi seperti mereka, kita hampir memusnahkan diri sendiri. Aku tak sempurna. Tapi aku pilih untuk sihat dengan cara yang betul.